Satu, dua, tiga kayak. Okay guys, sangit. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita hari ni. So sebenarnya aku dah sampai awal tadi. Pukul 6.30 dah sampai. Tapi itulah, tengok laut kat luar sana. Tunggu-tunggu kejap. Lepas tu Abang Kamaro datang, Mas Sobri datang. Jadi itulah lancar. Rasa okey kot. Dia makin lama makin okey. Dia memang pagi dia macam kuat sikit, campur dengan hujan. Pagi tadi hujan, sebab malam-malam pun hujan. So insyaAllah kejap lagi dalam pukul 8, pukul 9 dia akan okey lah. Kalau ikutkan cuaca sekarang ni lah, dia belah pagi pula. So nampak macam okey, terlancar je. Hari ni target nak cuba, aku sebenarnya nak main sotong depan ni. Sotong depan ni dengan sotong jauh kat tengah. Kalau tak ada, try main tenggiri lah. Kalau ada, kita cuba tengok apa yang ada ni. Kan? So tu tanpa melengahkan masa, jom kita lancar. Okay gang, pagi ni saya main sotong kat sini dulu. Sementara tunggu atas tu clear. Nak tunggu cerah sikit baru aku berani naik atas. Lagi ada gelap-gelap tu, aku duduk bawah lagi. Dua orang tadi tengah cari selah tu. Pagi ni bergelora sikit. Oh ya, apa tu? GT ke apa? Apa benda tu? Bawah ni tak ada sambutan lagi. Aku naik atas tu lah. Balik nanti baru singgah menginggah. Buat try trolling dulu ke atas. So ke atas nanti aku trolling Gewang. Nak tengok atas nanti aku kutip umpan, baru trolling ke darat balik. Sambil ketuk-ketuk lah. So aku naik dulu lah kot. Nak try tengok spot kat atas tu sotong ada ke tak. Kat batu ni aku rasa mungkin tengah hari kot. Bila air dah lenang sikit baru ada. Tak tahu. Pagi ni susah macam nak main sotong. Kat kawasan batu tu beralun. Haruh pun laju. Tengok guys, sekarang air dah lenang. Air lenang. Tadi pagi kejap, nanti dalam pukul 10 lagi lenang rasa. Pukul 10 flat tu 10 lagi. Harap-harap arus tak laju sangat. Kalau tak arus laju pun nak main sotong kat atas ni pun susah juga. Hanyut laju sangat. Kita tengok macam mana. Try ketuk kejap sebelum kita try candat. Kenapa mesin aku bunyi tikus ni? Oh, slipper. Selipar. Nak ke depan sikit ni. Arus laju tu ni. Oh. Oh. Strike masa tengah naik. Oh, macam kobia ni. Oh, macam kobia je. Ke tak? Alah, barakuda. Putus. Barakuda. Nampak dah dia tu. Dia punya buih, nampak buih dia. La ilaha illallah. Ingat ke kobia? Tak lah goyang-goyang. Barakuda. Kena potong. Nampak je. Bukan tinggi ni. Memang barakuda. Ayah, kena potong lah.
Okay gang, kita try main sotong sekejap. Tahulah dia ke tak. One eternity later. Hai. Guys, tadi strike sotong tadi. Lucut. Alamak. Saiz tadi. Lama kat mencari ni. Alah. Saiz tu. Alamak. Baru jumpa rupanya. Dia macam kunyit ni. Kunyit yang saiz. Boleh dah masuk sana buat trophy. Daripada tak ada kan. Selam tak ada. The ordinary. Ikan tak galak mana ni. Okay kan, sebenarnya aku nak try. Hari ni aku nak try ni mata trolling design baru aku buat. Ni nama dia Black Giri. So dia ada 3 mata. Belakang treble, tengah single, lepas tu ada satu mata kecil. Mata kecil depan ni untuk pegang ikan. So dia ada stopper, so boleh laras lah, ikut saiz ikan. So kalau ikan kecil, kita kecilkan. Kalau ikan besar, kita boleh laras lah. Laras bagi ngam-ngam ikan. Tu hook semua kena lah. Okay, lepas tu yang depan ni kita adjust. Dan cangkuk di atas ni pegang. So dia boleh hidup lama sikit. Macam ni. Emas. Trolling. A few moments later. Guys, sampai duk kena. Akhirnya. Apa dia ikut je ni? Baik. Oh, lajunya. Oh, kuatnya jutan. Ada 2 ekor guys. Ada seekor lagi.
Ada 2 ekor seekor di bawah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena juga. Alhamdulillah. Ada 2 ekor tadi kan? Ada seekor ikut dia tadi. Jantam tina kot. Oh, solid aku gancu dia. Okey. Mantap. Okay, umpan kunyit. Black Giri. Mantap. Solid. Mantap. Walaupun tak bisa mana, tapi okey lah. Tinggi. Kita post mortem sikit. Okey. Yes. Lari. Wow, gurita. Gurita, geng. Ni aku yang ambil je aku tadi ni. Sekarang gimana tu? Sabar tu. Aku tak ada bekas apa nak simpan dia ni. Tak tahu dia boleh keluar ke tak. Tak boleh ke. Kena lagi. Tapi dia tak berenang macam abang. Abang kan boleh dia ambil, dia akan berenang. Yang ni tak. Dia ambil tu, dia berat macam ni je. Alah, dia terlucut. Gurita ni. Dia main seret bawah. Lagi. Dia lepas. Tak ada jenayah pula kat spot gurita ni. Lagi. Ya. Ni abang. Sotong katak. Allah lucut. Sauk balik. Sauk aku bocor. Kalau dah nama rezeki, sauk bocor. Hayak. Sotong katak. Boleh ambil katak. Sotong katak sedap ni. Lagi sedap lima abang. Mantap. Lagi.
Kurita lagi. Kurita lagi. Kurita lagi. Okay guys, sudah sampai. Misi hari ni tak berjaya. Tak berjaya sepenuhnya lah. Ke berjaya? Tahu lah sebab aku plan ingat nak cari sotong kat tengah, tapi sotong kat tengah tak ada. Dapat sotong kurita, sotong katak, tapi tenggiri dapat. So kira boleh lah. Anjir dia manis-manis. Sobri dengan Kamaru balik dah. Dia balik awal rasanya. Dia kata kena ambil anak sekolah macam mana. Jadi dia orang pukul 12 lebih, pukul 1 dia naik lah. So aku sekarang pukul 2.30 pun naik. Boleh lah. Jom closing. Okay guys, so inilah hasil hari ni. Hari ni mainan dia pelik hari ni. Pelik betul mainan hari ni. Tenggiri, seko, lepas tu sotong. Aduh, lain macam mainan ini. Sotong katak. Wah, hitam habis. Dan juga apa ni, sotong kurita yang pelik. Aduh, habis hitam. Okay, aku dah cuci. Dah buang, dah buat dia. Tengok, hidup ni sotong kurita ni. Tapi tadilah aku try ketuk, tak ada yang gigit. Ada yang gigit tapi kecil-kecil. Dia macam kutih-kutih je ke sotong kurita ni. So buat balik lah makan. Nak try kat masuk Maggi sotong kurita ni apa jadi kan. Jomlah kita closing. Closing ni pakai tenggiri lah. Tenggiri aku pergi jual lagi. Alright, so jom closing lah. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Tenggiri. Kalau belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa minggu depan. Bye bye. Ngap. Aduh. Sotong kita keluar. Sabar bosku. 4.2 kilo. Agak dalam 4 tadi betul. Lebih kurang RM30 sekilo tenggiri. 4.2 kilo dapat 126.